Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita jumpa Toyol guys. Toyol tu dekat mana? Dekat belakang instrument cluster. So, macam mana saya boleh detect? Macam mana saya boleh suspect? Macam mana saya boleh tahu? First thing first, sebelum tu kita orang buat check coolant lah. Check temperature coolant. Lepas tu dia ada perbezaan dekat instrument cluster temperature dengan kita orang punya sistem diagnosis. Kita check ada perbezaan yang dekat instrument cluster dalam 90 darjah Celsius lah. Pada sistem diagnosis kita 102, 103 darjah Celsius. Kenapa IC dia ada perubahan macam itu sekali? Bila kita orang tengok pada mileage pun dia ada perubahan juga. Dekat instrument cluster bawah 100,000 km. Kat sistem diagnosis kita detect yang mileage dia atas daripada 100,000 km. Menyeramkan. Lepas tu saya pun pelik lah. Mana komponen-komponen saya baru tukar tu banyak rosak. Sebab kalau kereta baru 100,000 km bawah masih lagi keadaan okey. Bukannya macam 100,000 ke atas. Tapi kalau 100,000 ke bawah cakap logik lah. Kita dah lah baru lagi 100,000 ke bawah. Kalau korang nak tengok kan, kita tunjukkan suspension tu macam mana. So korang tengok ni, lower arm dah damage lah, pecah. Longgar, ada vibrate, knocking. Tengok keadaan dia punya lembut. Dah boleh main free play. Kiri kanan tau. Lepas tu absorber, damper dia dah pecah. Banyak lah. Ni bush. Kita banyak tau tukar suspension pada kereta BU117 tu. Jadi korang tak terfikir kenapa komponen banyak macam gini ni mileage dia bawah daripada 100,000 km. Okay, so lepas saya dah tunjuk kat korang pasal suspension tadi, saya punyalah tergerak hati nak tunjuk kat korang di manakah Toyol itu berada. So sekarang ni saya selak. Ini dia. Warna hitam dibalut, disembunyikan dalam kain tape ni. Ini dia. Ini adalah Toyol. Dekat sini ada sana pasang eh. Dah. 165,000 daripada 57,000. Apa komen anda, Adam? Ni pun besar. Jangan tipu. Meniaga jangan tipu. Okay, so tadi dekat instrument cluster, sekarang kita baca dekat sistem diagnosis lah. Tukar ada ni. Ni kita tengok service memory pula kan. Okay ni. Ni baru betul bang. 57. Ini dia tipu ni. Dia tengah tipu ni. Dia tak boleh baca betul. Semua 57. Berapa jarak orang buat? So untuk korang yang nak beli kereta used car tu, hati-hatilah. Sebab kita memang nampak semua tu keadaan yang baru, mileage baru. Tapi selonnya kita buat pemeriksaan dulu. Kita pun ada pemeriksaan juga. Boleh je kontak kita. Belum apa-apa berlaku, korang dah beli, sudah. Ada Toyol pula. So, nasihat pada seller di luar sana, korang nak tipu buat apa? Ni nak berniaga, kena jujur dan kena bagi yang terbaik untuk customer. So, fikir-fikirkanlah. Okay, itu saja. Jangan lupa like, follow, komen dan share. Kita jumpa lagi seterusnya. Hai.